Alright. Okay, good evening everyone. So, hari ini saya akan share mengenai panduan temuduga lah. Hi, saya Syaril again. Been a long time to not see you guys kan. Lama tak nampak kan. Mesti rindu kan. Macam saya rindu di Belanda. Saya pun lama rasa tak mengajar ni. Rasa macam rasa lama tak masuk kelas. Saya pun cuti berapa 9 bulan dah. Ke 7 bulan dah saya cuti. Saya duduk kat rumah lah. Tidur bangun je. Pregnant. Lama lah tak pergi sekolah. Lama juga tak pergi sekolah ni. After raya lama tak pergi sekolah. Tak apalah, samalah kita tak sama-sama tak pergi ke sekolah dah. Alright, for today I will share to you regarding interview lah. Ni berdasarkan pengalaman saya yang lepas dan yang lama dah. I think last time saya interview adalah interview HLP lah untuk dapat beasiswa belajar tu. Tapi it's very much different lah from you guys yang baru lepas SPM ni. But the basic of interview ni memang tak lari lah. Dia interview gitulah, nak buat lagu mana kan. Cuma kadang-kadang ni you guys tercari-cari orang kata apa tips yang mungkin benda ni tak ada. Dia kata apa dia tak ada dalam sesi PDP kecuali kelas bahasa Inggeris saya lah. Dia tak ada dalam sesi PDP. Dia tak ada dalam pembelajaran kelas apa tak ada. Kecuali ada certain sekolah tu sehari sebelum awak dapat result, mereka ni didedahkan dengan teknik-teknik untuk interview dan dia akan share knowledge pasal nak sambung belajar kat mana dan sebagainya. Ada certain, contohnya imtiaz kemaman kan, sehari sebelum result tu dia panggil budak-budak untuk tidur di asrama, and then sehari tu dia ada aktiviti bersama dengan kaunselor. Even di sekolah menengah biasa pun kebanyakannya kaunselor pun buat sesi ni. Selepas habis result tu, kaunselor akan panggil mana-mana pelajar yang berminat untuk tahu nak sambung belajar ke mana, dan dia akan share tips-tips untuk interview lah. Which is, dalam kata lain, temuduga ni tak ada dalam sesi pembelajaran awak pun. Cuma benda ni berlaku tapi dalam bukan secara formal lah. Kan, contoh kita buat masa speaking test tu, that's part of the macam temuduga lah. Cuma awak dia beri topik kan. Okay, temuduga ni apa tujuan dia? Tujuan dia dah tak lain dah tak bukan, dia nak nilai awak depan-depan, dia nak tengok awak depan-depan. So there are many steps lah untuk sampai ke sesi temuduga ni. Kalau dulu dia tak ada sesi macam sekarang, macam ada ujian online, ada ujian fizikal dulu, lari apa benda semua, baru pergi ke interview. Tu sekarang. Tapi dulu tak ada ni ujian online ke ujian fizikal. Basically dia panggil interview, dia tengok awak okey, boleh jawab soalan, nampak fizikal okey, comel advantage, dapat. Contohlah. Even begitulah dunia reality. Comel extra nice. You look presentable, beres. Biar tak apa cerdik pun. Sebab but it depends on what you minta lah basically. Dan bila you nak pergi interview ni, you kena tahu you interview dengan orang siapa, pergi dengan tujuan apa. Kalau pergi untuk dapatkan beasiswa, maka dari sudut pakaian awak, dari sudut resume awak, kena sesuai dengan apa yang awak minta. Kalau pergi interview nak jadi tukang masak, nak jadi buruh, takkanlah mu nak pakai blazer. Tak sesuai. Okay, tak sesuai. So sekarang ni, first of all, you need to know nak pergi minta buat apa. Kalau minta untuk sambung belajar, awak nak minta beasiswa siapa. So ni dua benda yang awak kena tahu dan belajar pasal dia orang. Kalau pergi minta dengan Petronas, maka awak kena study struktur Petronas tu, organisasi dia. Siapa big boss Petronas? Okey, big boss di Universiti Petronas siapa? Kena tahu. Sebab kita ni nak pergi minta dengan dia. Okey dah. Itulah lebih kurang. Temuduga ni tujuan dia apa? Dia nak tengok siapakah yang terbaik di kalangan yang terbaik. Dan tak boleh nak letak harapan tinggi sangat sebabnya calon temuduga ramai. Kebiasaannya kalau dia panggil 100 orang tu, kemungkinan dia nak 25 orang je.
Tak ramai. Dan memang sangat-sangat kompetitif. Which is why dalam Temuduga ni penting untuk awak jual. Bukan sekadar diri awak, jual skill awak kepada mereka. Dan kebanyakan sekarang ni dalam sesi interview, kalau dulu dia tengok based on result di atas kertas je. And then dia double check. Betul ke budak ni masuk debate, aku nak try sikit. Contoh kan. Dia pun try soalan-soalan yang provokatif and tengok cara awak jawab. But now, tak. Dia bukan sekadar tengok atas kertas. Dan dia juga nak tengok apa penambahbaikan yang awak boleh bagi kepada company itulah. Gitulah apa yang awak minta tu. So, awak kena jual diri awak dan jual skill lah. You have to boost yourself. But at the same time, awak jangan tak boleh memperendahkan orang sebelah awak. Interview ni dia ada dua jenis. Satu interview berkumpulan, satu interview individu. Kalau interview individu ni selalunya dalam 3 atau 4 orang satu interview dan dalam tempoh 30 ke 40 minit ke sejam ke mungkin, dan awak akan diberi masa dan ruang untuk bercakap. Kalau interview individu ni pula, memang awak seorang-seorang lah, of course. Seorang-seorang masuk dan seluruh all the floors is yours. Kalau awak individu berkumpulan, awak tak boleh nak tunjuk awak seorang je yang terbaik, yang terpaling apa semua, tak. You need to show that you also can work with others. You are supporting the others, dream and so on. Being cooperative. At the same time, you sell yourself. Bukanlah jual maruah diri, jual skill diri awak. Okay? Faham tu lebih kurang the purpose of interview lah. Kalau masuk interview mana-mana pun, begitulah dia. Alright? Jadi macam mana nak supportive dengan yang sebelah tu? Contoh, bila dia bagi pendapat, and then the next panel tu pun tanya, macam mana dengan pendapat awak? Macam mana pula dengan pendapat awak, Nurel? Contoh kan, dia bagi tahu panel A. Okey, panel A cuba bagi pendapat awak tentang kenaikan harga minyak. Panel A pun cerita bomba. Okey, panel B awak lah. Panel B, apa pula pendapat awak? Dekat sini panel B perlu memberi pendapat, but at the same time mengiktiraf pendapat A. Saya bersetuju ataupun saya kurang bersetuju, tetapi itu salah satu cadangan yang baik daripada A. Bagi saya pula, gitu. Dia kena ada cohesive devices. Kita nak link. Saya sangat bersetuju. Seperti mana yang A sebut tadi, maksudnya awak bukan sekadar nak lontar idea awak. Awak juga tunjuk bahawa awak ni pendengar yang baik. Macam speaking test. Kan speaking test kan saya selalu pesan awak kena mendengar, bukan sekadar nak bercakap. Awak juga perlu mendengar apa yang kawan awak cakap. So by showing that you are a good listener, that means you are a good teamwork as well. Itulah lebih kurang. Right. Tak apa ni, banyak cerita lagi nak cerita pasal tu. Okay, before we go deep into the interview, ada 3 benda yang akan saya cerita pada malam ini. Yang pertama, the physical outlook. Number 2, behavior. And then the third one will be the interview part. Physical outlook ni, yang ni walaupun bagi saya adalah sangatlah common, tapi tidak common bagi Gen Z sekarang ni. Sebab pemakaian mereka sangatlah pelik, sangat K-popian dan sebagainya. Awak kena faham bahawa yang penemu duga atau panel awak tu, saya rasa tak lari umur 40. Sekarang umur 40, bayar saya lah 36, 40. Most probably ada yang 50 pun. Yang nak pencen pun ada juga akan interview awak. Maka mereka ni adalah generasi millennial, which is generasi saya, rambut sikat tepi, pakai formal dan sebagainya. Jadi kalau dia tengok awak dengan rambut merah, dengan rambut putih macam anime, itu satu yang tidak cantik di mata mereka. They don't like it. I tell you the truth, they don't like it. Macam mana mereka suka gaya macam mana? Contoh kalau lelaki dia suka gaya begini. Yes. Rambut ala-ala askar sikit, pendek. Rambut kena kemas. Perempuan jangan pula potong rambut awak pergi tayang rambut awak. Tak, pakailah tudung yang perempuan.
Yang laki, nak cerita yang laki dulu. Misai tak boleh lah ada berjemih tu. Janggut pun jangan lagi dengan janggut tok lebar apa semua. Panjang ni mentang-mentang lah cuti 3 bulan tu ngejemih. Janganlah. Kemas. Kena kemas, tolong. Lelaki ramai ni kalau awak pergi pas ni interview mesti awak jumpa punya lelaki yang rambut panjang ni Di interview ni nak minta beasiswa beasiswa BNM ala bagai nak pergi overseas lah konon kan. Rambut pinjam simpan gini. Jangan. Dia once awak lepas interview, awak nak simpan rambut sampai lutut pun loh lah, tak ada masalah. Sekarang ni interview, ingat penemuduga kita tu adalah orang-orang yang berumur. Dan di mata mereka, kekemasan mereka adalah level askar. Mereka suka rambut yang kemas pendek. Kalau awak tengok saya di sekolah berpakaian kemas, tu contoh dia. Kan? Pakaian suit pula, kalau awak pakai blazer, sebaiknya pakai blazer lah. Tapi depend lah. Kalau pergi nak minta jadi buruh, takkan nak pakai blazer kan? Kalau pergi tu nak minta beasiswa, pakailah blazer, pakailah tie. Carilah dalam internet, chat kat ChatGPT kat, tanya. Jangan pakai kasut sukan. Betul Syarafana. Jangan pakai kasut sukan. Aku jar juga budak-budak ni kan. Ada ni ada. Stylus. Pal hontak kamu. Mana ada? Tak ada. Tak ada. Selesaan. Sebab kata seseorang itu. Tak ada. Awak akan tidak berasa selesa sepanjang sesi temuduga itu. Sebab sesi temuduga itu adalah sesi untuk awak memfakekan diri awak. Saya setuju dengan pendapat dia. Sangat baik budi bicara Encik Kam. Pala hontak kamu. Tidak. Ia adalah sesi penyamaran semata-mata. Okey. Blazer pun sama. Blazer butang. Jangan buat style K-pop. Gini apa semua tak. Kuku pendek. Ni benda-benda basic yang bagi saya sepatutnya awak semua faham lah. Tapi tidak bagi Gen Z dan Gen awak lah. Gen awak ni memang ikut K-pop. Dia tak salah sebenarnya kalau nak ikut. Tapi biarlah tidak kata apa, pelik lah. Nak tahu pelik tak pelik tu awak reverse sini. Kalau pakaian begini beres untuk lelaki. Untuk lelaki kena pakai gini dah. Okay, ni kalau pakai blazer lah. Sir, kalau saya tak nak pakai blazer boleh ke saya nak pakai kemeja saja? Boleh, pakai kemeja, pakai tie. Nampak kemas. Paling penting biar ada name tag. Gilah buat name tag mana-mana. Tak ada dah Haziq tu tapi lantak lah. Orang lain ni buatlah name tag. Pergilah buat name tag awak. Kalau yang nak pergi interview IPG, of course kena ada logo IPG tu. IPG ke? Logo Jatanegara. Jatanegara tu. Kalau sekadar nak pergi minta kerja apa-apa, awak buat je name tag kosong. Hitam putih yang biasa. Sebab apa? Panel dia interview seorang-seorang. Bukan seorang-seorang. Satu interview dia tu 120 orang. Dia tak hafal semua orang. Jadi bila awak pakai name tag tu membantu dia nak refer awak. Haziq tadi awak sebut pasal bipolar. Cuba explain tentang apa yang awak faham tentang bipolar. Contoh lah kan. Senang dia nak refer. Tidak dia nak sebut. Okay, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 4 tadi cerita balik apa yang nombor 2 cerita. Tak sedap. Jadi bila awak pakai name tag ni sangat membantu dia. That the first act. Impression dan expression yang akan diberi oleh panel kepada awak lah. Okay. Bila awak berpakaian kemas, rambut pendek, pakai name tag. Tapi setakat saya kenal 5C1 ni, tak ada masalah lah. Bab-bab rambut ni okey kot. Kalau pelik sikit pun Faris je. Shake. Shake je kot. Yalah okey kot. Yalah okey. Jadi awak kekalkan karakter fizikal awak di sekolah tu di dalam bilik interview. Selepas lulus interview tu, awak tak saya pakai baju pun ikut awak lah. Tu tak ada masalah. Itu awak punya hal lah. Okay, untuk perempuan pula, dia ada 2 pilihan lah. Sama ada awak nak pakai long suit gini, full set ni. Ataupun awak nak pakai baju kurung. Jangan pakai baju kebaya dia. Saya rasa baju kebaya tak sesuai. Baju kurung. Baju kurung full, tak perlu pakai blazer. Dia format dia sebenarnya kalau pakai baju kurung ni dia tak sesuai pakai blazer tu bukan formality dia. Kalau pakai blazer ni awak kena pakai dengan seluar. Dia kena pakai dengan kemeja kat dalam macam debater tu kan, pakai seluar hitam, pakai blazer baru kena. Jangan pakai baju kurung and then pakai blazer, tak sesuai. It is better for you hanya pakai baju kurung straight and then pakai name tag.
That's it. Untuk perempuan. Dia lebih mudah begitu. Okay. Ataupun begini kalau perempuan lah. Contoh calon wanita ni kan. Kalau nak pakai gini. Ni pun dikira formal lah. Formal lah ni. Ni kira formal untuk interview lah. Nak pakai long suit. Kain gini pun boleh. Ni. Baju putih. And then tudung hitam. Ataupun baju kurung sepenuhnya. Ataupun kemeja. Ni selalunya non-Muslim lah. Kemeja and then seluar hitam. Yang penting kasut. Cuba cari kasut hitam. Sama ada lelaki atau perempuan. Dua-dua. Kasut sekolah lah. Sebaiknya kasut hitam. Jangan pakai kasut sport. Kasut hitam. Kalau berkulit lagi bagus lah. Yang ada tumit ni. Kasut yang ada tumit tu. Tak kisahlah tumit berapa. Tumit tinggi ke, tumit rendah ke. Asalkan kasut hitam bertutup. Okay? Settle. Tu dari segi pakaian. Okay, ada apa-apa soalan dari pakaian? Tanya dulu. Ni pun ramai fail tau. Kalau awak tengok nanti awak pergi masa interview, awak tengoklah kawan-kawan awak yang lain tu. Pakaian dia, Masya Allah. Kasut sukan tak boleh. Saya luluskan dah kan? Okay, baik. Kasut sukan tak boleh. Kasut sukan tak boleh. Rambut kena pendek. Gaya tudung tak apa. Gaya tudung is okay. Tudung ada yang jenis lilit-lilit ke apa ke. Barefoot. Apa benda barefoot pun tak boleh. Kalau nak kena halau silalah. Kena halau. Panel ada hak untuk halau awak kalau dia tak suka gaya awak. Panel boleh kick out awak anytime je. Rambut cakap dah kan rambut kena pendek. Rambut kena pendek. Rambut macam di sekolah. Rambut di sekolah. Tapi ada je certain interview tu dia tak kisah sangat. Cuma like I said lah. Awak berisiko lah di situ. Ada certain interviewer ni yang kalau dia umur 45 dan ke atas ni dia memang tak suka lah gaya rambut panjang, gaya awak color rambut. Dia sangatlah tak suka. Kalau jumpa dengan saya tak suka. Saya cakap tu dengan saya tak suka. Jadi dia hambat terus lah. Not really hambat. Mungkin dia akan penalize dari sudut pemakaian awak lah. Sebab physical outlook memang ada markah. Physical outlook memang ada markah. Dah. Banyak tak banyak tu lain cerita. Mungkin tak banyak, 5 ke berapa. Tapi dia boleh penalize lah. But like I said, permohonan kadang-kadang tu, kalau 100 orang loh. Kadang-kadang dia nak 25 orang je. Jadi satu markah awak tu pun sangatlah bernilai. Untuk awak dapat beasiswa tersebut. Jadi berhati-hati. Ni contoh dia lah. Ingat lelaki pakailah. Kalau saya nak pakai suit warna kelabu boleh ke? Tak apa. Suit warna hijau boleh. Kalau tak malu ke? Loh lah. Jadi jatuh. Mana betul? Okey je. Saya nak pakai macam asai boleh ke? Pakailah. Tak apa je tu. Cuma pelik kalau interview ni bahasa Melayu atau bahasa Inggeris tu dia depends on the course tu. Yang tu sabar, lambat lagi. Ni baru pakaian. Okay. How far are we? Jom kita pergi kepada tingkah laku pula. Tingkah laku ni kejap je. Tingkah laku awak yang pertama perlulah beradab. Beradab ni macam mana? Contoh, bila nak masuk bilik temuduga tu, ketuklah pintu. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Sebelum masuk. Jangan, silakan masuk. Sepak pintu jangan. Macam awak nak pergi masuk bilik speaking SPM. Dah. Ketuk. Assalamualaikum. Masuk. Jangan duduk dulu. Pergi. Assalamualaikum dulu. Tak perlu pergi salam. Ada serta tu dia pergi salam pula. Holo piti. Salam kau. Tak payah salam. Ketuk pintu. Kerusi memang dah ada kat depan. So lebih kurang 1 meter akan ada meja siapa? Meja panel. Panel biasanya 3 orang lah. Kebiasaannya 3 orang. Tapi ada je yang 2 pun. That depends. Jarang ada seorang. Selalunya ada 3 atau 2. Bila masuk,
pergi belakang kerusi, tunggu arahan daripada dia. Dia akan persilakan awak duduk. Sila duduk. Baru awak duduk. Ketuk pintu. Why Assalamualaikum. Kenapa belakang? Tak kisahlah belakang ke depan ke. Cuma kalau awak duduk depan tu rasa pelik pula. Saya rasa better duduk belakang ke di tepi kerusi. Ikutlah up to you lah. Mana-mana awak rasa selesa. Masuk je. Tunggu arahan ataupun jemputan dia untuk duduk. Jangan gaduh lorak nak pergi duduk. Ataupun kalau tengok dia duduk galik ngadak ketah, awak pun tanya dia, boleh saya duduk? Okey. Bahasakan juga panel sebagai tuan ataupun puan. Tuan atau puan. Sebab awak tak tahu. Dia boleh jadi doktor, dia boleh jadi prof, dia boleh jadi encik, siapa-siapa. So, dengan bahasakan tuan dan puan tu lebih orang kata apa, lebih diterima akal lah. Sebab tak tahu kan. So, awak bahasakan. Jangan panggil, cik boleh saya duduk? Pok cik, mak cik, datuk. Be, boleh saya duduk be? Maknanya. Jangan. Guna bahasa tuan dan puan. Tuan, boleh saya duduk? Puan, boleh saya duduk? Ataupun masuk je, tunggu je. Selalunya dia akan tengok awak atas bawah. Silakan duduk. Bila dia silakan duduk tu, duduklah. Duduk dan tunggu arahan. Bila duduk, jangan menyandar. Ambil engkau. Kaki jangan lipat. Ni contoh dia. Aduh, letih. Duduk macam kahwin. Allah, je zoom pula dah. Duduk macam kahwin. Badan tegak. Tangan bolehlah nak silang ke, nak duduk atas riba ke. Sebab awak akan disoal. Jangan lipat gini, seokok. Jangan. Dah. Jadi duduk tegak, senyum sahaja. Tunggu soalan daripada panel. Selalunya panel akan kata, baik, Assalamualaikum, boleh perkenalkan diri. Selalunya panel akan straight forward kepada soalan. So, once dia tanya soalan, perkenalkan diri, awak pun pompang. Jangan jawab lebih daripada 3 minit setiap soalan. Dah. Jawab soalan, awak jawab tu biar short and precise. Sebab panel, kalau saya sendiri pun, jangan bazir masa dia lah. Satu. Yang keduanya, jawapan tu, the more you explain, the more defensive you are, maka kat situ awak nampak lah yang awak ni gabra dan sebagainya kan. Kalau awak jawab dalam keadaan tenang dan precise, maka jawapan awak tu, of course, dia senang dan dia pun faham. Begitu. Dah. Jadi, kalau apa-apa soalan yang dia tanya, jawab short and precise. Dengan senyuman. Dan setiap kali dia lontarkan soalan, nak tunjuk cara beradab, terima kasih tuan di atas soalan tersebut. Bagi pada pendapat saya, teruskan dengan pendapat. Dah. Terima kasih puan. Kalau tak dengar, terima kasih puan di atas soalan, tapi maaf, boleh saya minta ulang kembali soalan tersebut? Can you repeat the question? I couldn't hear you. Gitu je lah. Minta dia ulang balik. Maka berbudi bahasa lah dalam tu. Sebab tu saya kata awak ni, you are faking yourself in the interview because you are being very, very nice. You need to be that kriteria lah. You need to be that criteria in the interview mode because you are trying to persuade them to pick you. Tapi janganlah sampai pelik sangat. Tuanku, saya Kanda Apate Adinda tidak memahami bahasa. Janganlah berpuitis sangat, tak perlu, no need. Just cukup sekadar beradab. Okey, lepas tu bila dia bagi soalan, awak pun jawab. Bila interview berkumpulan pula, sentiasa pasang telinga terhadap jawapan daripada kawan-kawan sebelah awak. Pasang telinga ni maksudnya apa? Jangan ignore, buat tak tahu. Mentang-mentanglah soalan tu kepada kawan sebelah awak, partner sebelah, kepada calon yang lain,
Awak buat tak tahu. Putar kepala kiri kanan. Jangan. Listen attentively. Ni saya pesan dah dalam speaking SPM. Listen attentively. How to listen attentively? Tengok kawan awak. Janganlah tengok gitu. Holo pala pergi depan mata dia. Jangan. Just kadar toleh kepala sikit. Angguk-angguk. Geleng-geleng. Kalau tak setuju pun angguk-angguk. Buat-buat faham. Buat-buat dengar. Menyamar. Tak semestinya awak dengar pun. Menyamar. Okay? Clear dengar senyum, dengar jawapan dia, betul juga tu. Betul juga ni. I think Afiqah can do very well this part. Afiqah can do very well this part. Okay? Dengar. Jap, tengok ni jap. Apa benda ni? Kalau tak tahu nak jawab soalan tu boleh jujur ke? Ya, betul. Kalau tak tahu, jujur saja. Minta maaf, saya tiada dalam pengetahuan saya jawapan tersebut. Tapi pada hemat saya begini-begini. Ataupun minta maaf tuan, saya tak bersedia untuk menjawab soalan tersebut. Minta maaf. Cakap je lah jujur. Tapi sediakan tapi awak. Tapi awak ni bagaimana? Tapi saya bersedia untuk belajar dan jika tidak keberatan boleh tak tuan kongsikan jawapan kepada soalan tersebut. Gitu. Awak beradab. Tanpa memalukan diri awak. Sebab you need to show that you want to learn. Sebab sekarang ni awak nak sambung belajar, awak pergi interview untuk sambung belajar. Jadi dia nak tengok kesungguhan awak belajar tu. Okay. Satu lagi, lupa pula. Bawa buku dan pen. Buku nota. Sepanjang sesi interview, ni cara saya buat juga dulu ni. Dia psikologi sebenarnya. Bawa buku kecil, ikutlah buku 35 ke apa, satu pen di tangan awak. Pegang je. Jadi sepanjang bercakap tu, kalau ada apa-apa komen yang baik daripada panel, maka awak pun buat catatan. Buat-buat je korang-korang, bukan betul pun. Korang. Kalau ada benda yang baik. Tapi kalau dia soal awak pun pergi tulis, jangan. Tu bukan nak catat nota. Awak kena jawab secara spontan. Maksud saya, kalau dia kata, okey, pada contoh soalan tadi lah kan, kalau ada jawapan yang awak tak tahu, maka awak pun berterus terang dengan dia, cakap minta maaf saya tak dapat menjawab soalan tersebut. Tapi jika saya bersedia untuk belajar benda baru. Dan jika tidak keberatan, boleh tak tuan kongsikan jawapan tersebut kepada saya. Jadi awak pun jangan bawa buku log, tolong bawa buku mak-mak pula tu. Jangan. Jawapan dia tu awak pun tulis. Buat tulis je, menyamar. Nak tunggu kesungguhan kita belajar. Okey, baik. Kat mana dah saya tadi? Okey, dengar daripada kawan awak, angguk-angguk, geleng-geleng, senyum lah. Itulah maksud dia bekerjasama. Okey. Selesai. Sesudah saja selesai sesi ni, kebiasaannya akan ada sesi soal jawab daripada calon kepada panel. Panel mungkin akan buka soalan. Okey, ada apa-apa soalan daripada awak semua? Kat sinilah awak kena tunjukkan kesungguhan awak. Jangan tanya soalan killer. Cukup sekadar soalan, tuan, jika tidak keberatan, boleh tak tuan kongsikan tips-tips untuk kami berjaya dalam temuduga ini, supaya jika saya gagal kali ini, saya boleh improve diri saya pada masa hadapan. Ataupun boleh tak tuan kongsikan kesilapan sesi interview kami ni untuk saya bangkit di masa hadapan. Soalan-soalan simple gitu je. Nak sedap lagi kan? Adakah tuan rasa saya layak untuk menerima beasiswa ini? Tapi jawapan dia confirm bedah lah. Cari nyakit Jadi tanya soalan yang boleh improve diri awak, ataupun soalan yang menunjukkan kesungguhan awak untuk belajar. Ataupun kalau awak ada soalan-soalan yang lebih kritikal berkenaan organisasi ataupun beasiswa, tanya, pada hemat tuan, apakah cabaran terbesar jika saya menyambung dalam pengajian ini di masa hadapan? Tanya dia.
Tanya satu soalan cukup. Tu nak tunjuk bahawa awak, orang kata apa? Bersungguh. Dah. Okey. Tanya soalan pada hujung. Memang lagi elok untuk tanya lah. Ya. Sebaiknya awak, kalau dia bagi ruang untuk bertanya, kalau dia tak bagi, awak boleh holor kepala. Tuan, jika tak keberatan, ingat ayat ni, jika tak keberatan. Kalau dia rasa berat, dia kata saya berat. Sorry lah. Okey. Jadi, awak holor kepala dengan jika tak keberatan, boleh tak saya nak tanya satu soalan? Gitu kepada semua panel. Gitu je. Kalau dia kata tak boleh, okey, terima kasih tuan. Dah lah, kalau dia kata tak say tu, maksudnya awak kena reject dah tu. Bye-bye lah. Okey Tu mengenai tingkah laku. Okey. Jom, apa benda yang berlaku dalam step by step ni? Okey. Step by step tadi saya cerita dah. Pertama sekali, ketuk pintu. Bagi salam lah. Ketuk pintu, bagi salam. Sama je rasanya mana-mana interview pun lagu ni belaka. Bagi salam, ketuk pintu, lepas tu tunggu arahan duduk. And then sesi jawab soalan. And then Q&A daripada awak lah. Gitulah lebih kurang. Kau berapa? 10.30. Okay, baik. Soalan untuk interview, kebiasaannya standard lah. Kebiasaannya dia ada 5 jenis soalan. Dan setiap orang rasanya akan dapat paling kurang 4 ke 5 soalan. Kebiasaannya setiap orang akan dapat soalan. Dan soalan ni boleh jadi soalan yang sama, boleh jadi soalan yang berbeza. Okey, yang pertama soalan simple. Kenalkan diri awak. Kenalkan diri. Okey, soalan ni nampak simple je. Alah, kenalkan diri je pun apa masalahnya. Kesilapan pelajar adalah bila dia kenalkan diri, dia akan kenalkan diri dia sebetul-betulnya. Contohnya, hai, Assalamualaikum tuan, nama saya, nama yang diberi Muhammad Syahrini bin Muhammad Nur Sempena. Saya dilahirkan pada bulan Ramadan, iaitu pada tahun 1763 Hijrah. Dan pada malam tersebut turunnya Lailatul Qadar. Bla 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 bla. Awak cerita benda yang tak ada kaitan dan juga benda yang tak berfaedah untuk dia dengar. That's the thing. So dalam interview dia ramai orang, masa singkat. So dia nak short and precise. Short and precise, cukup sekadar awak bagi tahu benda-benda penting lah. Benda penting dan benda yang berinformasi, yang berguna, memudahkan dia untuk bagi markah. Okey. Kalau saya suka pelajar guna step perkenalkan diri. Mula-mula bagi tahu nama yang saya ajar seumur lah. Bagi tahu nama, maybe asal mana apa? Asal negeri lah. Rather than awak cakap saya berasal daripada kampung Becah Hangus, which is dia tak tahu mana. Cakap je lah saya daripada Kota Baru Kelantan. Cukup lah. Saya Syarif, berasal daripada Kota Baru Kelantan. Tak payahlah bagi tahu adik-beradik benda. Bagi tahu adik-beradik, bagi tahu mak ayah benda. Tak payah. Sebab mak ayah awak bukan awak nak bawa masuk dalam beasiswa pun. Tak payah. Pergi direct je. Nama, asal, apa lagi? Boleh sebenarnya kalau nak bagi tahu pun, tapi but for me it's necessary lah. Nama, asal, maybe anak ke berapa tu memberikan gambaran juga lah kot. Ni nama benda penting saya bagi tahu. Dah tak ada lagi dalam borang awak pun ada. Kalau dia racist dengan Kelantan pun, dalam borang awak memang dah ada asal daripada mana pun. Cuma kita nak summarizekan apa yang ada dalam resume tu. Nama, asal, apa benda lagi penting ya? Nama, asal, nama, asal, umur lah kot. Umur boleh lah.
Sebab ada sometimes kadang-kadang pelajar yang ni. Okey, kelemahan kelebihan ni cerita ni sabar. Kau lorak lalu dia. Masa dia kata kenalkan diri awak ni, awak bebas bercakap pasal apa pun. Dia tak restrict awak kepada soalan macam apa pendapat awak tentang pelajar umur 6 tahun yang akan masuki sekolah. Dia tak tanya. Soalan dia tak rigid gitu. Soalan kenalkan diri ni sangat terbuka. Maka kat sini kita nak catch dia punya attention. Sebab apa kita nak catch attention dia? Sebab the one that they will remember most probably get the highest mark. Dan bila awak dalam interview berkumpulan pula, awak kena excel more than the others. Macam mana nak excel? Adalah dengan cara dia ingat kita. Macam mana cara dia nak ingat kita? Adalah dengan memberi maklumat yang dia nak. Okey, maklumat apa? Contoh, maklumat yang dia nak dan maklumat yang mudah diingati. Terus kepada minat awak. Minat awak ni pula mestilah berkaitan dengan bidang yang awak minta. Contoh, awak minat TESOL. Nak pergi interview TESOL ni. Nak pergi interview TESOL. Tapi awak pergi cerita minat awak main burung. Apa kaitannya? Ataupun awak cerita minat awak sebagai seorang player badminton. Tak ada kaitan. Kecuali kalau awak minta beasiswa sukan. So, pastikan minat yang awak ataupun you are faking the minat pun okay, no problem. Faking the minat. Pastikan apply communication patut nak cakap I like to talk. Jangan cakap I like to talk. Cakaplah I'm good in communicating with others. Ataupun one of my interest is fikirlah apa-apa. Yang berkaitan lah. I like to talk pun boleh, tak ada masalah. Okay. Sebab apa? Sebab daripada minat ni, inilah yang saya cerita kepada awak dulu. Guna past, present, future. Okay. Minat ni, it can be activity, it can be feeling. Contoh, saya bagi contoh saya. Saya bagi yang simple dulu. Selalunya dalam sesi pengenalan diri ni, dia nak test awak cakap bahasa Inggeris. So, bahasa dia bergantung kepada soalan panel. Kalau panel tanya bahasa Melayu, awak kena jawab bahasa Melayu. Kalau panel tanya bahasa Inggeris, awak kena cakap bahasa Inggeris. Kalau panel tanya bahasa Inggeris dan awak tak faham, minta kebenaran panel untuk jawab dalam bahasa Melayu. Kebanyakannya awak mungkin faham soalan tapi awak tak boleh nak cakap bahasa Inggeris. Maka minta izin untuk cakap bahasa Melayu. Ingat, bahasa awak bergantung kepada soalan panel. Panel kata introduce yourself, maka awak kena introduce yourself in English. Kalau panel kata okey perkenalkan diri awak, maka awak guna je bahasa Melayu. Okey? Ataupun boleh je bahasa Inggeris untuk perkenalkan diri. Be ready lah in both. Okey. Kenalkan diri. Contoh dia. Hai, Assalamualaikum tuan, puan. Nama saya adalah Syahrin. Nama saya adalah Muhammad Syahrin Niza bin Muhammad Noor. Nama panggilan boleh saja panggil saya Syahril. Dan saya berasal daripada Kelantan. Umur saya adalah 18 tahun. Dan saya sangat minat kepada public speaking dan juga bahas. Saya mula meminati bahas dan public speaking ni pada semasa saya berumur 16 tahun di MRSM Balik Pulau, dan saya mula terlibat dengan aktiviti ini di peringkat sekolah. Dan sekarang saya adalah salah seorang coach trainer untuk debate dan bahas, debate dan juga public speaking di peringkat negeri Kelantan. Dan pada masa hadapan saya ingin menggunakan bakat dan minat saya ini dalam public speaking dan juga bahas untuk melahirkan lebih ramai pelajar-pelajar Kelantan yang mampu bercakap dan melontar idea di khalayak ramai pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Nampak? Tu bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia tak nampak sangat penggunaan past, present and future ni. Awak linkkan minat awak itu sejak bila awak suka benda tu, dan apa yang awak buat dengan minat awak sekarang, dan apa yang awak plan nak buat dengan minat awak. Jadi kat sini, yang pertama, panel akan totally ingat
budak ni suka public speaking, budak debate. Sebab saya keep repeating debate and public speaking dalam speaking saya. Kan? Satu, dia akan ingat, oh, dia ni public speaking, debate. So, ini minat public speaking, debate. Yang kedua, kalau awak introduce yourself menggunakan structure ni dalam bahasa Inggeris, kat situ dia nampak penggunaan bahasa yang berbeza. Tenses yang berbeza. Pada awalnya awak menggunakan past tense. Bila awak cerita di mana awak mula minat dan jatuh cinta terhadap minat awak tu, guna past tense. And then you use present tense. And then you use future tense. Kat situ dia nampak penggunaan bahasa yang berbeza. Maka awak adalah, you are good in language. It shows that you are good in language. And number 3, it shows that you have purpose in life. You have mission. You have vision when you talk about the future. It shows that your timeline tu cantik. Tidaklah awak ni tertunggang terbalik hidup awak ni. Awak tahu hala tuju awak. Okay, nampak? So, memperkenalkan diri ni sangat penting untuk grab the attention. The first one, the attention. Kalau awak rasa minat awak tu adalah payah sangat nak cari, awak tengok sijil apa yang tertinggi. Sijil awak peringkat mana yang paling tinggi. Okay? And then awak linkkan guna benda ni. Let's say, nak minta belajar TESA bagi komunikasi ke, nak minta belajar ke apa, benda-benda lain tapi tak tahu macam mana nak linkkan dengan minat. Okay, awak tengok sijil. Sebab sijil tu akan jadi bukti bahawa minat awak ni ada. Okay? Tu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kebiasaannya, dia boleh jadi tunggang terbalik lah. Ni soalan 2, 3, 4, 5 ni boleh jadi tunggang terbalik. Dia akan jadi kelebihan. Dia akan tanya mengenai kelebihan atau kekurangan diri. Kelebihan dan kekurangan diri. Jadi, kalau dah ada pasal minat awak tadi, awak boleh ceritalah. Kelebihan itu adalah sebagai satu kelebihan diri awak. Contohnya, awak main badminton peringkat negeri kan. Okey, salah satu kelebihan yang ada pada diri saya adalah saya seorang yang committed dan berdisiplin. Saya sebagai contoh, untuk menjadi pemain badminton peringkat negeri, antara kriteria yang dinilai adalah berdisiplin dan juga committed. Maka dua kriteria ini telah saya penuhi semasa saya training badminton di peringkat negeri. Gitulah, linkkan gitu je. And then yang kedua, tak perlulah cerita kelebihan awak tu sampai 5, 6. Tak payah. Dia bukan nak cari pemain badut ni. Tak. Dia bukan nak cari DMA. Semua tahu. Tak. Dia, awak fokus kepada yang paling bagus. Kalau nak tambah sikit pun mungkin tambah yang kedua sampingan. Saya, selain daripada saya bersukan, saya juga adalah seorang yang pandai memasak. Seperti Khairul Amin. Saya sentiasa buat konten, contohlah. Kan? Tambah yang kedua pun boleh. Dan menjawab kepada kekurangan diri, setiap orang memang tak lagilah daripada kekurangan diri ni. Hatta siapa-siapa pun dalam dunia ni, dia ada kekurangan diri dia lah. Even timbalan pengerusi badan agama pun ada kekurangan diri dengan menyeleweng 230 juta tu. Acih tambah info terbaru. Okay? Jadi kekurangan diri ni, awak cerita juga kekurangan diri awak. Tapi tidak bermaksud awak mengutuk diri awak. Saya mempunyai panau di punggung saya. Saya sangat malu dan segan. Tidak. Bukan begitu. Kekurangan diri ni merujuk kepada sikap mungkin. Janganlah cakap awak lambat, tak. Mungkin awak kurang dari sudut berkomunikasi dengan orang. Antara kelemahan yang saya kenal pasti ada dalam diri saya adalah saya lemah dalam berkomunikasi dengan orang di sekeliling. Ada kalanya apa yang saya sampaikan itu tidak seperti mana yang saya ada dalam hati saya. Maka terjadinya miscommunication antara saya dan juga orang sekeliling saya. Ataupun dengan siapa-siapalah.
Jadi, apa yang awak buat dengan kekurangan diri? Awak kena cerita bahawa walaupun begitu, kekurangan diri ini saya cuba atasinya dengan bergaul dengan lebih ramai dan cuba membaca buku-buku yang boleh membantu untuk saya improve. Contoh buku yang saya dah baca apa? Bagilah menjaga hubungan dengan ilahi, menjaga hubungan dengan komuniti. Bagilah tulisan M. Rajamanan. Ikutlah. You are very confident. Just tell them. Don't worry. Okay? Jadi, bila bagi tahu kekurangan diri, perlu adanya improve. Apa yang awak buat terhadap kekurangan diri awak tu. Settle? Soalan yang ketiga, kebiasaannya adalah soalan apa? Kelebihan, kekurangan. Sekejap, nak fikir sekejap. Agak-agak apa? Alah, saya tak ingat ada 5 jenis. Pengetahuan am. Sabar. Yang tu tak lagi. Pengetahuan am. Pika saya bagi tahu itu kan. Saya tak ingat apa benda lah. Benda lagi Pika. Pengetahuan am dulu. Pengetahuan am ni, yang ni lah dia nak check awak ni alert tak tentang surrounding. Apa yang berlaku di sekeliling. Baca berita ke tak. Dan di mana sumber rujukan awak. Sahih ke tidak. Berdasarkan apa. Siapa yang cakap. Jadi, yang ni memang saya tak boleh nak tolong lah. Sebab it totally depends on you. But what you need to know now, cuba tengok balik kebiasaannya. Awak tengok balik apa yang panas pada 2 minggu ke belakang. Apa yang, bukan maksud saya suhu panas, tak. Maksudnya berita apa yang hangat pada 2 minggu ke belakang. Nak mudah awak cek GPT je. Cek GPT tanya dia, senaraikan 5 isu panas 2 minggu lepas di Malaysia. Jadi dia akan senaraikan, awak pun cari. Yes, good. Jadi awak kena tahu 2 benda lah. Yang pertama local and then global. Dah. Global of course lah sekarang ni global pasal perang Iran dan juga perang Amerika Israel versus Iran. Satu. Tapi kita ada juga perang lain yang tak di-highlightkan, contoh perang Ukraine dan Russia ke dah? Boleh rasanya tak lagi kot. Mungkin dah kot. Apa kesan dia, puncanya di mana. So this thing dia, the more you read then the more you know lah. If you don't read then you don't know. That's it. Sebaiknya cuba dapat, tak perlu tahu detail, just cukup sekadar tahu. Dan apa yang sedang berlaku global. Global sudut apa, tema apa. Education pasal apa. Kalau ekonomi pasal apa. Kalau politik, saya tak rasa dia akan sentuh politik. Tapi boleh jadi ada. Politik tak perlu fokus sangat lah. Cuba tengok dari sudut social, ekonomi and apa satu lagi tu? Global. Education lah. Education of course lah banyak. Kalau tanya saya memang saya tahulah. Contohnya pasal rancangan pendidikan Malaysia yang baru dilancarkan. And then pendapat yang mungkin dia tanya awak adalah, mungkin dia tanya pendapat biasa je. Contohnya, apa pendapat awak jika peperiksaan dihapuskan? Apa pendapat awak tentang belajar tanpa kerja rumah? Soalan-soalan dia simple je. Dia just nak tahu cara macam mana awak jawab. So macam mana pula awak jawab? Pengetahuan am ni, bila awak jawab, it should start with a reference. Awak jangan mandai-mandai. Yang membezakan awak dengan orang lain adalah, kalau awak jawab based on your rasa-rasa, you don't have reference, maka kat situlah lemahnya awak. Awak kena ada sandaran. Maksudnya, bila nak jawab, berdasarkan apa yang saya baca, laporan daripada bernama telah mengeluarkan satu berita
mengenai satu artikel yang berkisahkan tentang kelemahan AI ataupun kesan penggunaan AI kepada generasi yang baru. Bla bla bla. Awak goreng lah apa-apa kan. So dia perlu ada reference, rujukan, citation lah. Daripada siapa awak sebut tu. Dan pendapat awak tu awak letak last sekali. Maksudnya selepas awak bagi tahu berita-berita tu tersebut, berita ke, news ke, artikel ke, apa ke, and then at the end of it baru awak bagi tahu. Dan pada pendapat saya, sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang rakyat Malaysia, perkara ini sangatlah tidak baik. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bertoleransi, bla 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 sebagai konklusinya. Dan juga cerita mengenai rakyat Malaysia India tu yang ditolong bukan India pula dah, yang Cina yang ditolong oleh Mak Motor, abang minyak hitam, benda tu pun boleh dijadikan satu bentuk soalan dan dia akan tanya sebab benda tu kan tengah viral sekarang ni. So boleh berjadi soalan dia mengenai perpaduan. So nak tahu, awak tengok 2 minggu ke belakang, tengok isu apa yang berlaku di Malaysia dan global lah. Dan kesan dia, tengok punca, kesan, faktor. Gitulah. Tak lah, dia takkan, they won't check the fact. Cuma if you lie then they know lah, that's it lah. They not stupid. They are not stupid lah. You can lie them in debate because debate is very fast, but not in interview, because interview ni kadang-kadang dia tanya awak rasa macam mana? Ya ke? I don't think so. Gitu. Dia sempat untuk check, dia sempat untuk double check and listen to you thoroughly lah. But to say not to lie tu, I think if you are debater, you will spontaneously do the lying. It's okay. Acceptable in debate, acceptable in interview because you are gelabah. Okay, seterusnya adalah pengetahuan am. Pengetahuan am ni juga boleh termasuk dalam pasal organisasi menteri-menteri lah. Jadi awak kena tahu siapakah Perdana Menteri kita sekarang, siapakah timbalan Perdana Menteri. Yang 3 ni saya rasa awak tak boleh lagi lah. 2 benda ni tak boleh lagi lah. And then siapa Menteri Pendidikan, tak kenal lagi, memang kena nenjah lah. Tapi mungkin dia expect dah awak tahu pasal Menteri Pendidikan ni. Cuba hafal siapakah timbalan Menteri Pendidikan. Yang ni ramai orang tak tahu ni. Siapakah timbalan Menteri Pendidikan? Siapakah KPPM? Ketua apa? Ketua Pendidikan Menteri Malaysia. Ketua Menteri Pendidikan Malaysia. Ya. Gitulah. KPPM. Siapa KPPM? Siapa Menteri Pengajian Tinggi? Siapa timbalan Menteri Pengajian Tinggi? Ni orang-orang yang awak kena double check lah. Kalau dia nak soal lah. Dia ni one off question lah. Fika, apa lagi yang soalan? What if tau. Okay. Jom kita tengok. Seterusnya, dia akan bagi soalan situasi lah. Selepas saja soalan pengetahuan am, mungkin dia akan bagi soalan situation. Soalan what if ni simple je soalan dia. Soalan dia, contoh dia, kalau kawan sebilik awak mencuri dan awak dapat tahu kawan sebilik awak mencuri, adakah awak akan melaporkan, apakah tindakan awak? Simple. Gitu je. Soalan situation. Jadi dia just nak tahu how you deal with problems lah. How you deal with the problem. So bagi saya soalan ni perlu dijawab dengan sejujur-jujurnya lah. Kalau awak rasa itu yang terbaik, maka teruskanlah. Itu akan melambangkan your compass of life lah. Kalau awak kata awak akan bunuh kawan awak dan juga menutup kecurian tersebut dengan satu pembunuhan, maka it symbolizes how's your compass of life is lah actually. So what if situation ni saya rasa no problem at all lah for you guys untuk jawab. Okay, 4. Rasa ada satu lagi saya tertinggal nak benda. Benda Fika? Tak ada kot. Alright. Okay, last kali. Okay,
last sekali sebelum kita tutup, saya nak share kepada awak. Dalam sekarang, dengan hanya menjawab soalan dengan berpakaian cantik, dengan good behaviour, dengan pandai menjawab soalan, it's not enough for you to win the game actually. To make sure that you win the game and book the place. Now, why are you here pun boleh juga. Book the place to make sure that awak betul-betul dapat tempat itu adalah dengan awak memberikan sesuatu yang orang lain tak ada kepada dia. Bukan maksud saya awak kena tanggal baju depan dia apa tak. Bukan memberikan maruah awak kepada mereka. Bukan. Maksudnya bermula dengan resume awak tu. Saya yakin awak semua dia ajar. Ya ke dia ajar? Saya tak pastilah dia ajar. Awak ada resume masing-masing kan? Cuba tengok resume yang ada di mana? Yang ada di Pania ambil gambar. Yang ada di Canva. Guna Canva, cuba search resume apa-apalah. Resume, tahu kan resume dalam bahasa Melayu panggil apa? Resume panggil? Tak pasti. Guna resume tu dan make it simple and precise. Letakkan kelebihan-kelebihan diri awak dan gambar yang elok. Pastikan gambar awak tu bukan gambar-gambar yang awak duk berselfie lah. Gambar awak yang formal. Satu resume. Yang kedua adalah skill. Skill sekarang bukan sekadar nak minta kerja je. Even kalau awak ada kelebihan menggunakan AI, ini adalah satu benda yang saya fikir advantage for you. Guna AI ni bukan awak sekadar, saya tak nak awak, bukan. Kalau sebagai panel, kalau awak bagi tahu saya boleh guna AI, what's the proof? Apa buktinya? Adakah dengan awak berchat dengan AI itu dikatakan awak pandai guna AI? No, not really. Awak kena ada certificate of AI. Okay? So, dalam tempoh masa yang awak ada sekarang ni, saya cadangkan untuk awak pergi belajar AI dan dapatkan certificate. Belajar AI ni tak payah. Dia macam course lah. Course online secara percuma. Saya share link kat sini. Mana ni awak pergilah buat sijil AI. Sekejap, saya share. Jadi, bila awak belajar AI, inilah bukti awak pandai guna AI. Sekejap, mana ni? Saya cari sekejap link tu. Bukan sekadar boleh prompting ngarut pandai guna AI, tak. Jadi, sekejap mana ni? Alah, saya rasa saya simpan link tu. Panduan guna AI. Alah. Saya tak jumpa lah. Nanti saya share lah. Ada satu AI, maksudnya awak pergi belajar secara online je. Dan awak akan dapat sijil, certificate yang awak ni approve boleh guna AI, pandai guna AI. Okay, tu satu. Tu satu cara nak tunjuk yang awak pandai guna AI. Kelebihan awak. Yang kedua, yang ni kalau awak buat, memang macam mantap, montoya. Okay. Awak pergi ke AI Studio, guna akaun student awak, rasa boleh guna lagi kot. Guna akaun Delima ataupun guna akaun biasa pun boleh. Awak type AI Studio, saya tunjuk ke awak sekejap. Mana nak share gini Ni AI Studio.
AI Studio. Saya share. Awak masukkan awak punya resume tadi ke dalam AI Studio dan minta dia buatkan website untuk awak. Ini akan jadi bukti bahawa saya bukan sekadar pandai buat kursus AI, saya juga dah buat pun AI. Contoh jom kita tengok. Alah, saya tak ada ni. Ni Google AI Studio. Awak guna akaun biasa pun boleh. Awak pergi ke Google AI Studio. Okey, nampak ni kat sini ni. Search je Google AI Studio ni. Okey. And then pergi ke build sebelah ni nampak. Tak nampak pun. Je ke? Nampak slide tu je. Bring the call back here jap. Okey, jap. Macam mana nak share ni? Present something else. Tak nampak dah dah. Dah nampak dah. Okey. Okey, pergi ke Google AI ni. Okey, kat sini. Kat sini, awak masukkan awak punya pergi kat build sebelah ni kan. Okey. Dia ni menentang apa ni AI Studio ni? Google AI Studio ni dia awak boleh buat website ataupun apa-apa aplikasi berdasar hanya description saja. Awak prompt je. Jadi, saya nak awak buatkan website awak sendiri yang tunjukkan awak punya resume lah dalam bentuk web. Clear kan? Alah, saya tak simpan lah saya punya resume tu laut. Tengok. Ada lagi tau. Kalau ada saya boleh tunjuk. Jadi, contoh saya bagi arahan. Bahasa Melayu pun boleh kalau tak ada cassette bahasa Inggeris lah. Create a website for resume for me. Contoh lah kan. Saya bagi kan. Lepas tu, dia akan tekan lah tepi ni. Tekan build. Ni yang simple lah saya tunjuk ni. Nak bagi awak idea dulu. But you can explore more. Kalau awak guna account biasa cukup dah sebenarnya. Lepas tu dia akan buat ni. Dia akan fikir bla 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 bla. Tunggu dia siap. Sambil dia tunggu dia siap ni saya explain tu. Okay. Dia boleh detail lagi. Lagi saya cerita. Nak detailkan dia. Cuma nak bagi tahu. Benda ni awak jangan buzzer sangat sebab dia ada token. Token dia tu limited. So once awak habis, awak kena tunggu dia refresh pula esok. Gitu lah. Ni dia bagi dah contoh ni kan. Design. Pilih design. Okay lah. Design mana nak pilih ni? Natural, professional, sophisticated, sleek. Saya ambil yang ni lah. Ni cantik sikit. Hitam. Okay. Jadi, bila ada ni, awak pun boleh share benda ni kepada siapa-siapa. Dia akan jadikan link lah. Dan link tu, awak pun masukkan dalam QR. QR tu letak dalam resume awak. Faham kan? Letak dalam resume awak. Dan nak bijak lagi, awak screenshot your website ni. Letak saja satu salinan di belakang resume awak juga. Nak buktikan bahawa awak bukan sekadar tahu dan boleh guna AI, tapi awak dah guna pun AI untuk kehidupan seharian awak. Ini adalah website yang saya cipta. Ataupun nak bijak lagi, awak buat je terus apps. Apa-apa yang awak rasa fikir, awak rasa macam apps ni kena ada ni. Apps untuk nak beli makanan di kantin ke apa kan. Awak cipta. Awak main lah dengan benda ni. Bagi arahan kepada dia. Untuk jimatkan token, saya cadangkan awak guna ChatGPT dulu. Guna ChatGPT, bagi arahan kepada dia. Awak bagi tahu dia, saya nak buat apps guna AI Studio ni. Apps ni pasal gini. Generate me a prompt. Bila ChatGPT generate a prompt, awak paste je prompt tu ke dalam sini. Okay, tengok dia nak siap ni. Apply the sophisticated bla bla bla. Tengok buat. Sabar.
Jadi ini akan jadi something yang mahal lah. Dengar tak? Halo? Oh, kenapa tiba-tiba hilang? Ya. Okey, test dengar. Dengar. Dengar tak? Dengar. Clear. Okey. Dan dia akan jadi something yang Zee. Clear. Okey, beres. Mana pula ni share screen tadi ni. Sesuatu yang mahal lah untuk awak. Ni kan. Tada. Tengok siap lah. Bila buka full screen, ni contoh dia lah. Nanti sebaiknya awak upload gambar awak. Jadi awak upload ni, boleh upload gambar awak kat sini, suruh dia masukkan. Okay, include my picture in this. Awak troker benda ni. Ni contoh website yang dia buat. Contoh lah ni. Bla bla bla. Dalam bentuk resume. Nak bijak lagi, letak buat page pula. Suruh dia tambah. Ni tengok ni. Dia ada bagi dia bagi cadangan juga untuk awak improvekan. Add contact ke apa ke untuk improvekan awak punya website ni. Maka website ni awak boleh publish dan share. Bila awak publish, make sure link tu biar orang lain boleh copy paste lah. Cuma tak best lah. Kan tak? Tengoklah gitulah. Okay dah. Jadi, my idea is actually, bila awak tunjukkan kepada mereka yang awak ada kelebihan ni, maka benda ni mahal lah. Bagi saya mahal lah. For sure lah, you will beat the rest. That's it. Itu membezakan yang awak bukan sekadar ada ilmu di dalam kepala, but you do it. You do it. You immerse into it. Okay? Clear? Beres. Okay, itulah sedia. Siapa nak ambil gambar tadi? Nak hantar ke mana tahu link ni? Tengoklah dulu. Rasanya tak ada apa sangat saya punya slide. Dia lebih kepada konten apa yang saya cakap lah. Benda-benda tu. Okay, any question? Nanti saya bagi link, saya bagi slide ni ke Nurel. Okay. Esok saya ada test. Alah, test je pun. Tapi tu test yang berkaitan dengan interview tu lah, sir. Oh, ya ke? Test berkaitan interview. Maksudnya test apa? Dia macam, sebab saya kan ambil education. Jadi, dia macam kalau ambil education, kita orang kena ambil test MACSI. Apa MACSI? Sebenarnya dengar? Tak. Serius Cakap pasal education, for those yang akan pergi interview IPG, dia ada satu sesi kelas pula IPG ni. IPG lain sikit dia punya test sebab dia, ataupun UPSI, dia akan test cara awak mengajar. Dia ada micro teaching nama dia. Micro teaching ni, awak akan diberi masa lebih kurang 10 minit. 10 minit kot saya rasa. 10 minit ke 15 minit untuk mengajar. Jadi saya nak bagi tahu awak jangan pergi cram semua aktiviti dalam 15 minit tu. Micro teaching, mock teaching sama. Sama je. Kalau mock teaching ni saya rasa the whole, but actually kalau diguna dalam interview dia 5 ke 10 minit tu, awak hanya perlu ambil satu part je dalam mengajar tu. Part apa? Contoh dalam mengajar ni ada 3 part. Yang pertamanya adalah sesi pengenalan. Sesi pengenalan kepada topik. Ini kebiasaan lah yang biasa punya. Yang kedua adalah sesi buat aktiviti. Yang ketiga adalah sesi refleksi. Jadi awak perlu fokus salah satu. Jangan pergi humban semua. Kesilapan pelajar yang pergi interview tu Muruga ni, dia pergi humban semua. Contoh dia nak mengajar A to Z kepada budak tadika.
Dia pergi ajar A to Z tu dalam tempoh 15 minit. Apa bendanya ni? Sepatutnya apa? A to Z 15 minit. Awak fokus kepada huruf B dah lah. Contohnya. Huruf B. Macam mana nak sebut huruf B. Macam mana nak tulis huruf B. Dah cukup lah 15 minit. So focus on that. Rather than you go big. Pergi dengan tayang video saja 15 minit dah. Lepas tu nak explain lagi. Jadi you are wasting time lah. You are wasting time. So kalau yang nak pergi interview cikgu, saya cadangkan pergi jumpalah your previous teacher, ask for his or her opinion. Macam mana nak buat mengajar yang berkesan dalam tempoh untuk interview tersebut. Okay, anything else? Beres? Tak ada Clear So with that, I think I will end my session today. Mute ke? Ya ke? Tak dengar ke? Dengar tak? Bukan ni, dengar. Test. Okay, saya rasa problem dengan MacBook Air punya mikrofon. Okay, baik. Setakat tu je lah kalau tak ada apa-apa soalan. So, I wish you all the best. Minta maaf lah, malam ni memang saya tak ready. Ni on the spot ni. Baru balik sampai Terengganu terus berabak. Ambil. On the spot je buat slide. Kalau bagi tahu awal, I can go details lah. Tapi kalau siapa-siapa nak panggil bagi tahu, bayar, saya boleh detail kan, no problem. Ada apa-apa soalan? Tak ada Clear Best of luck lah. Yang mana akan interview dekat ke jauh ke. I wish you all the best. Best of luck everyone. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, sir. Alright. Bye. Thank you. Bye. Macam mana nak stop ni?